Ujian personality anda, born winner atau loser? Kenapa ada orang sentiasa berjaya tapi ramai gagal? Dalam mana-mana kumpulan ada 4 jenis orang. Nombor 1, orang yang mampu bakar semangat orang lain. Mereka pemimpin, mereka akan membawa perubahan macam usahawan berjaya di Malaysia yang bermula dengan kosong tapi hari ini banner empire. Nombor 2, orang yang sentiasa berusaha. Mungkin mereka bukan pemimpin tapi mereka bergerak ke depan tanpa disuruh. Mereka ni akan terus berusaha. Nombor 3, orang yang boleh dibakar semangatnya. Mereka yang bila dengan ilmu terus teruja nak bertindak jika mereka jumpa mentor yang betul. Mereka boleh naik ke tahap lebih tinggi. Nombor 4, orang yang tak boleh dibakar langsung. Bagi motivasi macam mana pun hidup dia tetap sama. Korang kategori mana? Kalau hari ni korang perlu masa bekerja keras untuk belajar, untuk kejar impian, korang sebenarnya bukan yang kami cari. Duit tak beli kebahagiaan, tapi boleh hilangkan 99% masalah hidup. Betul tak? Cuba tengok. Bila korang ada duit, korang tak perlu terdesak. Bila ada duit, boleh buat keputusan sendiri tanpa tunggu orang lain. Hidup lebih tenang, lebih bebas dalam dunia ini. Cara orang layan korang pun sebab korang baik atau jahat, tapi bukan sebab dia tengok kedudukan dalam hidup. Yang ada kuasa dan duit, suaranya didengar. Orang berjaya tak fokus pada masalah. Mereka akan cari jalan penyelesaian. Bila ada cabaran, mereka tak lari, mereka tempuh. Sebab itu mereka menang. Nak tahu macam mana nak ubah hidup, nak jadi orang yang sentiasa menang? Komen nak di ruang komen atau pergi profil Dennis. Klik link di bawah. Masukkan maklumat anda. Dennis akan kontak anda dengan segera. Let's join Dennis.